Inilah bapak segala ayam goreng. Oh ya. Okay guys, hari ni aku nak ajar korang macam mana nak makan ayam ni. Let's go. Orang JB kalau nak makan ayam goreng, korang wajib datang sini. Sebab aku yang peminat ayam goreng pun tak pernah lagi makan ayam goreng yang seko macam ni. Paling common pun rangka pasar malam. Sampai je sini aku terus order ayam seko satu. Aku punyalah excited sebab aku nak tahu apa feeling bila makan ayam seko macam ni. Mengejutkan, ayam goreng seko besar macam ni cuma berharga RM19. Dari segi harga memang berbaloi. Jadi cara makan ayam ni, cara pertama korang boleh makan sorang-sorang. Kata orang sebagai safe reward setelah penat bekerja, dan juga sebagai me time untuk buang semua stres yang ada. Ataupun dengan cara yang kedua, pada aku cara ni lebih bermakna, iaitu makan bersama sahabat handai dan kaum keluarga. Jadikan ia sebagai momen indah bersama. Inilah erti kepuasan yang sebenar. Mereka pun ada jual ayam RM1. Korang datanglah ke Ayam Goreng Faizal di Bandar Baru Udah. Okay guys, see ya.